Chapter 1 ni bila dia bagi awak charge banyak-banyak kan, dia minta awak cari force ataupun E. Awak mesti kena lukis dulu gambar, baru awak cari net force atau net electric field. Supaya kita tahu arah kita punya vektor tu pergi mana, kiri ke kanan ke, atas ke bawah ke, atau cengek. Baca soalan betul-betul. Kalau contoh soalan cakap force dan lukis F, kalau soalan cakap electric field lukis E. Charge mana dia nak? Yang ni dia nak on Q2. So, awak mesti lukis F dekat Q2 sahaja. Kalau dia orang charge yang sama sign, positif-positif contohnya, dan dia orang akan tertolak, dia repel each other. So awak akan dapat force kat Q2 ni mesti pergi menjauhi daripada charge lagi satu. So yang ni kita akan label sebagai F21. Kalau awak ada charge yang unlike charges, maksudnya dia positif negatif, dia orang akan tertarik satu sama lain, opposite attract. Okay, so Q2 ni dia akan attracted towards Q1, F21. Saya bagi contoh, kalau 3 charges, 3 charge kat sini, awak nak lukis kat Q2, so awak tengok dulu Q2 dengan Q1. Q2 dengan Q1 ni both positif. Jadi kalau sama sign, dia orang akan tertolak. So awak akan dapat force ke sini, which is F21. Kalau positif dengan negatif, dia orang tertarik. So awak akan ada lagi satu force, iaitu F23. Bila awak dah lukis, barulah awak nampak sekiranya awak kena cari Fnet dekat 2 ni. Since dia orang dua-dua ke kanan, awak just perlu tambahkan saja F21 dengan F23. Seterusnya, kita ada charge yang duduk pada vertical macam ni. Kemudian kita nak lukis Q2. Negatif, positif. So, dia attracted. F21. Negatif, positif, attracted juga. F23. Okay, so sekarang bila awak dah lukis ni, kalau kita kena cari Fnet dekat 2, awak boleh nampak yang kita akan tolakkan F21 dengan F23. Sebab F21 ke atas, tolak yang ke bawah. Kalau dibagi dalam bentuk macam ni, lepas tu Q2, negatif, positif, so attracted. Jadi ini adalah F21. Negatif, positif, attracted juga. Di sini pula, ini adalah F23. Dia lain sikit sebab sekarang ni awak boleh nampak yang F23 dengan F21 awak ada sudut. Maksudnya dia orang tak betul-betul duduk dekat X dengan Y axis. Jadi kalau case macam ni, awak kena buat table lah. Listkan F awak, tu X component, Y component, F21, F23. Cari sum of Fx, cari sum of Fy, and then nanti guna formula magnitude dan juga formula theta untuk cari magnitude and direction. Untuk yang ni, kalau awak nak cari angle kan, Alan akan bagi awak lah nilai CC ni berapa, 10, 10, 10 ke contoh kan. Dia dah bagi CC tu, awak boleh lah cari sudut. Boleh cari sudut kat sini. Bila awak tahu sudut kat sini, awak boleh cari juga sudut kat sini. Nak cari sudut tu macam mana? Cah soh toa je lah. Malah berdasarkan CC mana yang awak ada, awak boleh cari angle kat mana. Yang penting awak ingat, contoh kalau F23 ni disebabkan F23X pergi ke kanan, jadi dia akan positif. Tapi kalau F23Y dia pergi ke bawah, akan jadi negatif. Yang ini pula, ni akan jadi negatif. Yang ini akan jadi negatif juga.